Johor Lama, pusat kebangkitan Johor selepas berpindah dari Sayong Pinang, akhirnya dimusnahkan oleh serangan Portugis pada tahun 1564. Kota di hilir Sungai Johor tidak lagi selamat. Dari runtuhan inilah, Kesultanan Johor berundur ke pedalaman, mencari perlindungan dan kesinambungan kuasa, menyusuri hulu Sungai Johor menuju ke Batu Sawah. Selepas kehancuran Johor Lama pada tahun 1564, Kesultanan Johor berdepan ancaman berterusan dari laut. Serangan Portugis membuktikan bahawa pusat pemerintahan di hilir Sungai Johor tidak lagi selamat untuk dipertahankan. Atas pertimbangan strategi dan keselamatan, Sultan Ali Jala Abdul Jalil Shah II mengambil keputusan untuk mengalihkan pusat pemerintahan ke kawasan pedalaman. Perhatian Johor kini tertumpu ke hulu Sungai Johor, ke sebuah kawasan yang lebih terlindung daripada ancaman kuasa Eropah. Di sinilah Batu Sawah mula dibangunkan sebagai pusat baharu. Perpindahan ini menandakan perubahan penting dalam sejarah Johor daripada kerajaan pesisir yang terdedah kepada kuasa daratan yang lebih berlapik dan terkawal. Dengan Batu Sawah berfungsi sepenuhnya, pusat pemerintahan Johor kembali berjalan dengan tersusun. Dari sinilah segala urusan pentadbiran negeri dilaksanakan, termasuk pengurusan pembesar, keselamatan kota dan kawalan laluan Sungai Johor. Di bawah pemerintahan Sultan Ali Jala Abdul Jalil Shah II, Batu Sawah muncul sebagai teras kuasa Johor Daratan. Sungai Johor kekal sebagai nadi perhubungan, namun kini berada di bawah kawalan yang lebih ketat dan berstrategi. Walaupun tidak lagi berpusat di pesisir, Johor masih mengekalkan pengaruh politiknya di rantau Selat Melaka. Batu Sawah menjadi lambang kestabilan baharu Johor, namun pada masa yang sama, perkembangan ini turut menarik perhatian kuasa serantau lain yang semakin mengintai dari utara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh bangkit sebagai kuasa ketenteraan utama di utara Sumatera di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Aceh bukan sahaja menguasai perdagangan, malah membina armada laut yang besar dan tersusun. Armada Aceh berlayar ke selatan dengan kekuatan penuh, membawa tentera dan senjata untuk meluaskan pengaruhnya di Selat Melaka. Johor menjadi sasaran utama, khususnya Batu Sawah yang ketika itu menjadi pusat pemerintahan Johor Daratan. Namun serangan Aceh tidak bergantung kepada laut semata-mata. Armada ini menyusuri Sungai Johor, lalu tentera diturunkan di tebing-tebing strategik. Dari situ, pasukan Aceh mara sebagai tentera darat, meredah hutan menuju Batu Sawah. Pertempuran sengit tercetus apabila tentera Johor mempertahankan kota mereka. Tekanan berterusan akhirnya melemahkan pertahanan Johor. Pada tahun 1615, Batu Sawah jatuh ke tangan Aceh dan Sultan Alauddin Riayat Shah III ditawan serta dibawa ke Aceh. Kejatuhan ini menandakan berakhirnya era Johor sebagai kuasa daratan. Dengan kejatuhan Batu Sawah dan penawanan Sultan Johor, berakhir sudah satu fasa penting Kesultanan Johor Riau sebagai kuasa daratan di Semenanjung. Namun kekuasaan tidak lenyap, ia berubah arah. Dari sungai ke laut, dari kota pedalaman ke dunia maritim, Johor Riau bakal bangkit semula dalam bentuk yang berbeza. Kisah ini belum tamat, ia baru sahaja bermula. Berminat dengan video sejarah begini? Sebenarnya, kita ada banyak lagi koleksi kisah dalam buku teks sejarah yang divideokan sebegini. Jangan lupa dapatkan semua koleksi video kisah sejarah dalam buku teks sekolah rendah dan menengah di cikgushare.my.